Jantung kita adalah organ yang sangat penting. Ia mula bekerja mengepam darah sejak kita di dalam rahim ibu kita, tidak pernah berhenti sehinggalah hujung nyawa kita. Tapi kadang-kadang akibat kemalangan atau serangan jantung, jantung kita boleh berhenti dan aliran darah itu turut terhenti. Ini sangat bahaya dan boleh membawa maut. CPR. Mengapa CPR sangat penting? CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah kemahiran penting yang boleh menyelamatkan nyawa. Ini adalah beberapa sebab mengapa CPR sangat penting. 1. Bantuan awal. CPR adalah sebahagian daripada rangkaian penyelamatan nyawa yang pertama. Dalam kes serangan jantung atau jantung terhenti, tindakan segera CPR dapat memberi peluang untuk meningkatkan peluang seseorang hidup. 2. Kelewatan boleh berbahaya. Dalam keadaan jantung terhenti, setiap minit amat penting. Kelewatan dalam memberikan CPR boleh menyebabkan kerosakan otak yang serius. CPR membantu mengalirkan darah beroksigen ke otak dan organ-organ utama lain ketika jantung tidak berfungsi. Ini membolehkan otak dan organ lain untuk terus berfungsi sementara menunggu bantuan perubatan yang lebih lanjut. CPR adalah kemahiran yang boleh dipelajari oleh sesiapa saja. Mengetahui bagaimana melakukan CPR boleh membuatkan anda sedia membantu dalam keadaan kecemasan. Jadi, mari bersedia belajar CPR.